Episod 3 dekat Harbin, China. Inilah dia Sophia Square, tempat yang wajib orang datang kat sini. Tapi bukan tu aku nak cerita. Ini homestay yang aku duduk dekat Harbin. Nama dia Man Man Homestay. Homestay ni boleh masuk 4 ke 5 orang. Siap ada heater lagi. Memang terbaik. Waktu ni aku stay satu malam 28 November. Cuaca waktu ni -6 tau. Tengok tu anak aku siap main snow lagi. Masa ni korang tengok macam gelap kan, tapi sebenarnya dekat Harbin pukul 4 dah maghrib tau. Dari homestay kami 50 meter je jalan kaki terus sampai ke Sophia Square tu. Bila sampai Harbin ni, satu tempat yang korang kena pergi. Di belakang Sophia Square ni adanya underground market yang jual pakaian-pakaian winter. Jadi kalau korang tengok lokasi yang aku bulatkan tu, korang boleh turun datang kat sini. Turun je dekat bawah ni, korang akan nampak banyaknya pakaian-pakaian winter. Dan yang ni bukan bundle tau, dan harga dia murah-murah gila. Ada yang 39 yuan, ada 59 yuan. Baju pun ada yang tak sampai 100 yuan pun dekat sini. Jadi memang luas betul lah. Macam-macam pilihan korang boleh dapatkan dekat sini. Sebab tu kalau musim winter datang ke Harbin ni, semua orang memang wajib datang sini lah. Lepas pada membeli tu, kita orang terus bergerak ke homestay. Esoknya kita orang pergi tengok Siberian Tiger. Yang ni aku nak cerita dekat korang. Siapa nak tahu, cuba komen Siberian Tiger.